guys. Hampa ada tak kawan-kawan hampa hak jenis suka sembang memang kemas? Dia lah yang paling pengalaman. Ataupun mak ayah yang ada anak-anak yang jenis suka bercakap sampai gitu dah. Kalau ada, cuba hampa ajak mereka suruh masuk pertandingan pidato rukun negara. Tapi pertandingan ni dia special sikit. Tak payah duduk depan orang ramai. Hampa cuma cakap depan kamera je. Tak kisah hampa nak rakam menegak ke, nak rakam melintang ke, terpulang, mana-mana boleh geng. Bang, siapa je yang boleh join pertandingan ni bang? Okey, ada 5 kategori yang boleh join. Kategori awam, institusi pengajian tinggi, sekolah menengah, sekolah rendah dan juga bukan Melayu. Tak kisahlah, Cina ke, India ke, Kadazan ke, janji warga negara Malaysia. Okey, untuk pelajar sekolah rendah dia bagi tempoh 5 minit je. Manakala pelajar sekolah menengah dia bagi 7 minit mat. Hampa cakap je mat. Janji ada unsur-unsur rukun negara. Itu penting. Okey? Dan pemenangnya pula akan menerima hadiah utama RM3,000. Siap ada piala dan sijil yang diiktiraf oleh Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum. Sesuai kalau kata hampa nak sambung belajar ke IPTA ataupun IPTS nanti. Tandanya hampa aktif waktu sekolah. Sangat-sangat penting. Dah lah masuk cemeh. Hadiah pula bebas weh. Tapi kalau boleh lah masa rakam tu pakailah elok-elok sikit kan. Baju kemeja ke, busana tradisional ke, janji nampak kemas. Jangan nampak selekeh sangat. Ni hak pelajar lelaki ni. Time ni lah nak buat cewi sikit mah. Hak pelajar perempuan pula ni jam lah nak buat cun. Baru mereka tahu yang hampa ni segak tu orang mana. Betul tak? Tapi pakaian tu beradab lah. Yang patut tutup elok-elok kan. Video pidato hampa tu hantar sebelum 31 Julai 2026. Kalau hampa berminat, apa daftar dekat sini dulu geng. Daripada hampa duk sembang kemas dengan kawan-kawan, cuba buat video pidato tengok. Kut lah para juri tengok video hampa, dia pun jadi wow dengan hampa punya persembahan. Walaupun dalam video dia pun nak tengok aura hampa tu, macam mana hampa bercakap. Betul tak geng? Kalau hampa berminat, kasih join lah. Mana lagi geng? Melaka lah.